orang selalu fikir animasi ni dicipta untuk kanak-kanak. Warna-warni, selamat, tak berbahaya. Tapi, apa yang kau nak dengar ni ialah animasi yang dari awal memang dicipta untuk mengganggu jiwa penonton. Ada yang diharamkan, ada yang ditarik balik, dan ada yang hanya beredar secara underground. Kalau kau sanggup dengar sampai habis, ini bukan sekadar kartun. Ini trauma bergambar. The Plague Dogs, 1982. Filem animasi ini menggunakan style animasi tradisional 2D. Filem animasi ini mengisahkan sebuah kisah tragis tentang kemandirian dan etika haiwan yang diadaptasi daripada novel Richard Adams 1977 dan filem animasi 1982. Tetapi, disebabkan tema video kali ini ialah fokus kepada animasi, so kita just akan fokus ke animasi sahaja. Animasi ini bermula dengan 2 ekor anjing yang melarikan diri dari sebuah bangunan sunyi di atas bukit. Visual dia lembut, tenang, macam cerita haiwan biasa. Tapi, bila sedikit demi sedikit tempat itu didedahkan, kau sedar bangunan tu sebenarnya makmal eksperimen. Anjing-anjing ni bukan diuji sekali. Mereka dilemaskan, dibiarkan dan dihidupkan semula hanya untuk diuji lagi. Yang buat filem ni berat ialah semua eksperimen tu benar-benar pernah berlaku dalam dunia nyata. Tak ada darah berlebihan, tak ada muzik seram kuat, tapi penderitaan dia terasa real. IMDb rating sekitar 7.7 diberikan kepada filem ini sebab keberanian filem ni menyampaikan penderaan tanpa fantasi. And by the way, seperti yang telah dinyatakan di awal-awal tadi, The Plague Dogs ini ialah adaptasi dari sebuah novel dan untuk pengetahuan anda, ending untuk versi novel dan filem itu tidak sama, yang di mana novel mempunyai pengakhiran yang lebih bahagia, di mana anjing-anjing tersebut akhirnya diselamatkan dan bertemu semula dengan tuan asal. Manakala, versi filem pula dianggap sebagai salah satu filem animasi paling menyedihkan yang pernah dibuat. Ia mempunyai pengakhiran yang kabur dan pilu, di mana kedua-dua anjing itu berenang ke arah laut untuk mencari pulau yang mungkin tidak wujud. Fun fact, filem ni pernah gagal secara komersial sebab ramai ibu bapa marah menganggap mereka tertipu menonton kartun yang terlalu gelap. Ending dibiarkan terbuka dan sampai hari ini ramai penonton masih berdebat sama ada mereka selamat atau tidak. Perfect Blue, 1997. Perfect Blue adalah filem anime seram psikologi Jepun yang terkenal, diarahkan oleh Satoshi Kon menggunakan style anime psychological thriller. Filem ni bermula dengan dunia idol Jepun. Lampu pentas, sorakan peminat, imej yang sempurna. Bila watak utama cuba tinggalkan dunia idol untuk jadi pelakon, realiti mula runtuh. Cerita ini mengisahkan Mima Kirigoe, seorang penyanyi kumpulan idol Champ yang memutuskan bersara bagi mengejar kerjaya sebagai pelakon. Namun, keputusan ini tidak disenangi oleh peminat tegar beliau. Mima mula mengalami tekanan mental apabila dia diburu oleh seorang penghintai misteri bernama Me-Mania. Pada masa yang sama, dia mendapati sebuah laman web bernama Mima's Room yang menulis butiran peribadi hidup dia dengan sangat tepat. Keadaan menjadi semakin ngeri apabila orang di sekelilingnya mula satu persatu dan Mima mula hilang pertimbangan antara realiti dan halusinasi. Pada saat cerita mula bercampur antara identiti dan paranoia, paranoia ialah keadaan di mana seseorang berasa terlalu curiga dan takut terhadap orang sekeliling, walaupun tiada bukti atau sebab yang jelas. IMDb rating sekitar 8.0 mula terasa logik sebab ini bukan horror hantu. Ini horror tentang krisis identiti, kesan buruk internet dan kesihatan mental. Fun fact, Perfect Blue memberi inspirasi besar kepada filem Hollywood, termasuk Black Swan, dan beberapa shot terkenal ditiru hampir sama. Ending dia bukan sekadar twist, ia memaksa kau ulang tonton sebab ada petunjuk kecil yang kau tak sedar langsung kali pertama. Mad God, 2021. Sebuah animasi yang menggunakan style stop motion ekstrim. Mad God tak bermula dengan cerita.
Ia bermula dengan satu perasaan, kau sedang masuk ke dunia yang rosak. Tak ada dialog, tak ada penceritaan, hanya visual. Ia mengisahkan seorang figura misteri yang dikenali sebagai The Assassin. Dia turun menggunakan sebuah kapsul besi ke dalam sebuah dunia bawah tanah yang mengerikan, penuh dengan raksasa, mesin-mesin pelik dan penyiksaan tanpa henti. Penonton dibawa mengembara melalui landscape nightmare yang menunjukkan kehancuran tamadun dan kekejaman yang tidak masuk akal. Setiap pergerakan dibuat melalui stop motion, satu teknik animasi yang memerlukan ribuan frame manual. Dan ini penting sebab filem ni mengambil masa lebih 30 tahun untuk disiapkan. IMDb rating 6.8. Tidak lupa juga, klasifikasi filem ini dikategorikan hanya untuk penonton dewasa sahaja kerana kandungan visual yang sangat mengganggu serta penuh dengan imej yang menjijikkan dan ganas menjadikannya sebuah filem body horror yang sangat unik. Maksud body horror ialah merupakan satu genre seram yang menimbulkan rasa takut melalui perubahan atau kerosakan tubuh manusia yang menjijikkan dan tidak normal. Fun fact, pengarahnya Phil Tippett ialah orang yang pernah bekerja untuk Star Wars dan Jurassic Park, dan Matt God dianggap sebagai projek peribadi yang paling gelap dalam hidupnya. The Wolf House, 2018. Animasi ini nampak macam lukisan hidup kerana animasi ini menggunakan style mixed media dan stop motion surreal. Cerita dimulakan dengan Maria, seorang gadis muda yang melarikan diri daripada sebuah koloni penganut agama fanatik Jerman di selatan Chile selepas dia dihukum kerana melepaskan 3 ekor. Dan untuk pengetahuan tambahan juga, filem animasi The Wolf House ini ialah berdasarkan kisah benar Colonia Dignidad. Colonia Dignidad adalah sebuah sebenar di Chile yang dipimpin oleh Paul Schaeffer di mana pelbagai jenayah kemanusiaan berlaku semasa rejim Pinochet. Secara ringkas, kesimpulan filem The Wolf House ialah sebuah tragedi tentang kegagalan melarikan diri daripada trauma dan indoktrinasi. Indoktrinasi ialah satu proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, attitude, sistem berfikir, perilaku dan kepercayaan tertentu. Apabila simbolisme filem ni mula difahami dan kaitannya dengan kisah kult sebenar Colonia Dignidad di Chile disedari, IMDb rating 7.5 terasa wajar. Fun fact, filem ni pernah dipuji di festival antarabangsa kerana berjaya menceritakan kisah penderaan kult tanpa menunjukkan keganasan secara langsung. Dan filem ini mengambil masa 5 tahun untuk disiapkan kerana setiap bingkai atau frame dihasilkan dengan sangat teliti menggunakan cat, pita pelekat dan papier mâché. Papier mâché berasal dari bahasa Perancis lama yang bermaksud kertas yang dikunyah. Menggambarkan bahan yang digunakan untuk kraft ini ialah kertas yang telah dihancurkan sehingga betul-betul lumat macam kertas yang dikunyah. Shoujo Tsubaki Midori, 1992. Shoujo Tsubaki atau Midori the Girl in the Freak Show adalah sebuah filem anime underground tahun 1992 yang sangat kontroversial dan sering dianggap sebagai anime paling terlarang dalam sejarah. Ini sebuah anime dengan gaya anime underground dan eroguro. Eroguro ialah istilah Jepun yang merujuk kepada karya atau genre yang menggabungkan unsur erotik dengan keganasan, keganjilan atau tubuh yang rosak, bertujuan menimbulkan rasa jijik dan tidak selesa. Filem ni bermula dengan visual klasik anime Jepun, tenang, nostalgik. Tapi dalam beberapa minit pertama, kau dah sedar Midori ni hidup dalam dunia yang langsung tak ada belas kasihan. Dia kehilangan ibu bapa, dijual dan dipaksa hidup dalam sirkus manusia paling kejam. Pernahkah korang ternampak atau tertengok scene ini? Minna, gohan yo. Mou daijoubu yo. Kochi oide. 私があんたたちのお母さんになってあげる。でもみんなには内緒よ。食べられちゃうからね。じゃあまたね。おとなしくしてるのよ。
緑が塩らしいものしやがって。ああ、うめうめ。肉なんて何ヶ月ぶりかしら。よく肉なんて買う金あったな。買わないよ。犬の肉なんて売ってるわけないだろ。犬？ Ya, itu ialah salah satu scene dari anime ini. Apa yang membezakan filem animasi ini dengan filem animasi lain ialah filem ni langsung tidak menyembunyikan penderaan yang boleh dikatakan terlalu berlebihan. IMDb rating anime ini ialah 6.3. Rendah bukan sebab kualiti, tetapi sebab ramai penonton tak sanggup tamatkan anime ini. Fun fact, filem ni pernah diharamkan di Jepun dan serta banyak negara lain. Malah, pihak kastam Jepun sendiri pernah merampas dan menghancurkan salinan filem ini pada tahun 1999, menyebabkan ia hampir menjadi sebuah karya lost media. Apa yang lebih gila lagi ialah pengarahnya, Hiroshi Harada, menghasilkan hampir keseluruhan filem ini seorang diri, menulis, mengarah dan melukis lebih 5,000 helaian animasi kerana tiada studio yang mahu menaja projek ini disebabkan kandungannya yang terlampau ekstrim. Untuk pengetahuan tambahan lagi, untuk kali yang ketiga, filem animasi ini telah diadaptasi kepada sebuah filem versi live action bertajuk Midori the Camellia Girl yang ditayangkan pada tahun 2016. Namun, terdapat perbezaan pada kedua-dua versi, iaitu versi live action ini dikatakan lebih mudah ditonton walaupun masih gelap dan pelik kerana ia lebih fokus kepada estetika arti dan drama. Nanti 買う金あったな。買わないよ。犬の肉なんて売ってるわけないだろ。犬？どうした緑？あんまりうまいんで泣き出したぜ。ご苦労なさったのね。